Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan modul yang keempat. Modul yang keempat ini mengenai mahar perkahwinan. Jadi, bersama saya Dr. Muhammad Amir Dun Harun. Saya merupakan penyampai kepada kursus ini dan juga kursus ini dihasilkan bersama oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam Sahai. Baik, kita melihat kepada topik modul yang keempat ini terlebih dahulu. Okay. Modul ini mempunyai 4 topik. Yang pertama adalah hukum pemberian mahar dalam perkahwinan, berapa 10 minit video. Yang kedua, jenis-jenis mahar, 10 minit video. Yang ketiga, topik yang ketiga, had minimum dan maksimum pemberian, kadar pemberian mahar, 10 minit video. Dan tajuk yang keempat, ataupun topik yang keempat adalah hukum melakukan walimatul urus dan adab-adabnya. Dan tajuk ini merupakan bahan bacaan pembelajaran. Baik, kita terus kepada topik yang pertama, iaitu hukum pemberian mahar dalam perkahwinan. Jadi kita mulakan, saya mulakan pembincangan topik yang pertama ini dengan persoalan, apakah itu mahar? Apa itu mahar? Kalau kita dalam masyarakat Melayu, kita sebut dia sebagai mas kahwin. Mas kahwin. Jadi mahar adalah nama bagi harta yang wajib ke atas lelaki bagi diberikan kepada wanita disebabkan berlakunya akad pernikahan. Jadi mahar ni merupakan suatu kewajipan yang berlaku selepas termaterainya akad perkahwinan. Yang kena ingat, mahar itu bukanlah rukun, tetapi ia adalah wajib selepas berlaku akad perkahwinan. Dan dalam masyarakat Melayu kita sebut dia sebagai mas kahwin. Mas perkahwinan adalah hak milik mutlak pengantin perempuan. Ia bukan milik wali, ibu bapa ataupun adik-beradik. Kita kena jelas yang itu. Dalam masyarakat Melayu kita ada dua. Satu mas kahwin, itu memang diberikan kepada pengantin perempuan, dan yang kedua adalah belanja ataupun hantaran ataupun belanja hangus. Itu adalah diberikan kepada keluarga. Jadi kita ada dua pemberian. Cuma dalam yang disyaratkan di dalam Islam adalah mahar, iaitu mas kahwin. Maka ia perlu diberikan kepada pengantin perempuan. Istilah mahar dalam Quran, dan Quran juga menyebut tentang mahar ini dengan beberapa istilah yang berbeza lah. Kadang-kadang disebut sebagai sedekah, kadang-kadang disebut sebagai ganjaran ataupun kefarduan. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ini, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Maka dari sini Allah sebut mahar itu sebagai sedekah. Sebagai suatu sedekah, maksudnya apa? Suatu pemberian oleh suami kepada isterinya yang merupakan suatu kewajipan. Okay? Dan hukum pemberian mahar ini, maka selepas akad pernikahan berlaku, maka suami wajib untuk menetapkan jumlah mahar yang akan diberikan kepada isterinya sebelum melakukan hubungan kelamin. Jika jumlah mahar tidak disebut, maka akad pernikahan dimaterai. Maksudnya apa? Maksudnya ketika setelah berlangsungnya akad pernikahan, maka wajib bagi suami memberikan mahar ataupun mas kahwin kepada isteri. Okey? Kalau semasa akad nikah tidak disebut berapa mahar, contohnya wali berkata, saya nikahkan engkau dengan anakku P.A. binti P.On. Maka pengantin laki-laki menjawab, saya terima nikahnya P.A. binti P.On. Dan tidak disebut berapa mahar. Maka sebelum pasangan suami isteri itu melakukan hubungan kelamin, maka wajib untuk menetapkan berapa jumlah mahar. Kalau dia tetap belum bagi, maka dia sebagai mahar hutang lah. Tetapi ia masih lagi sebagai sah. Maka wajib diberikan dan juga wajib untuk dia ditetapkan sebelum berlaku pencampuran antara suami dan juga isteri itu tadi.
Sebaik-baiknya bagi terus. Lebih-lebihnya akad nikah, lepas tu bagilah terus. Jadi, Alhamdulillah kita masyarakat Islam di Malaysia ini kita dah masukkan, kita telah masukkan siap-siap mahar itu dalam akad perkahwinan. Jadi kalau di Malaysia, siapa yang akad nikah dia akan sebut sekali berapa mahar yang nak diberikan. Jadi tak timbullah isu mahar belum diberikan, isu kata mahar belum ditetapkan. Sebab kita dah selesai, kita akad nikah. Jadi qadi dia akan akad nikah, aku nikahkan engkau Pi'ah binti Pi'un dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Contoh, RM300 tunai. Kita dah selesaikan di situ. Kita dah masukkan dalam akad perkahwinan. Okay? Namun sekiranya berlaku isu yang mana mahar tidak ditentukan di dalam akad perkahwinan, maka ia wajib ditentukan sebelum suami dan isteri itu bersama, sebagai suami dan isteri. Maka dalil bagi kewajipan mahar ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Famastata'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah." Maksudnya, kemudian mana-mana perempuan ataupun isteri yang kamu nikmati pencampuran dengannya, berhubungan kelamin dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka maharnya, ujurahunna. Ini sebagai kena dekat kita translate ni, ujur ni upah. Kan, upah. Tapi maksudnya upah di sini adalah mahar. Kan kita awal tadi kita sebut mahar ni disebut dengan beberapa istilah, antaranya sedekah kan. Yang di sini ayat Quran di sini disebut sebagai ujurah kan. Maka dia apa pun istilah, maka dia merujuk kepada mahar kan. Faridatan dan situ dia punya key pointnya di situ. Fa'atuhunna ujurahun, maka berikanlah kepada wanita-wanita ini upah mereka, iaitu mahar mereka, faridatan, sebagai suatu kefarduan, ketetapan, kewajipan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lelaki. Jadi dia bukan sekadar sumbangan biasa, ia adalah suatu kewajipan. Kewajipan tak bagi berdosa. Kan, maka dia adalah wajib diberikan. Dan dia kena ingat, mahar ni bukan rukun. Walaupun kita akad nikah tak ada sebut mahar, berapa mahar, maka pernikahan itu tetap sah. Dia menjadi wajib bila selepas berlakunya akad nikah yang sah, maka kewajipan itu pun timbul ke atas suami memberikan mahar kepada isterinya. Hadis mengenai kewajipan mahar, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan mengenai seorang perempuan yang datang menemui Nabi SAW dan menyatakan bahawa dia telah menyerahkan urusan dirinya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lalu Nabi SAW bersabda, aku tidak mempunyai keperluan terhadap perempuan. Seorang lelaki berkata, kahwinilah aku dengannya. Rasulullah menjawab, berikanlah kepadanya pakaian. Lelaki itu berkata, aku tidak memilikinya. Rasulullah berkata, berikanlah kepadanya walau sebentuk cincin besi. Beliau memberitahu bahawa dia juga tidak memiliki sebarang bentuk cincin besi. Nabi SAW bersabda, adakah engkau mempunyai Al-Quran dalam dadamu? Dan maka lelaki itu menjawab, ada. Aku menghafal ini dan ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku kahwinkan engkau dengan perempuan ini dengan mas kawinnya Al-Quran yang ada pada engkau. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa nak tak ada, mau ke tak mau, tidak dapat tidak, walau dalam keadaan miskin sekalipun, walau keadaan dengan sekali miskin sekalipun, mahar ini wajib diberikan. Maka ia adalah suatu riyadatan, satu kewajipan yang kita diwajibkan dalam Quran. Dan hadis ini juga kita baca, hadis ini Nabi SAW juga mewajibkan lelaki itu memberikan mahar apa sahaja kan, sekurang-kurangnya bila kalau dah tak ada sangat,
maka diambil mahar dalam bentuk yang bukan fizikal, dalam bentuk yang perkhidmatan ataupun mahar yang bukan ataupun mahar dari sudut manfaah. Begitu. Jadi kita akan bertemu dalam topik yang kedua selepas ini, insya-Allah.